Untuk soalan 3A, soalan ni kata the potential difference between the plates of 220 microfarad and capacitor is dia punya potential difference dia kata 5 volt. So dia kata calculate the charge stored on the capacitor. So mula-mula dekat soalan yang mudah dia kata potential difference dia adalah 5 volt. Lepas tu capacitor tu nilai kapasitas dalam kapasitor tu adalah 220 micro. So just masukkan dalam formula Q sama dengan CV. Tapi kita kena saya tukar nilai micro ni kepada darab 10 pasal negatif 6. So korang just masukkan 220 darab 10 pasal negatif 6. Nilai volt dia kan 5. So masukkan darab 5. Lepas tu korang akan dapat jawapan dia 1.1 darab 10 pasal negatif 3 sini. Okey, untuk soalan 3B, kan kita sirkuit. Tapi disebabkan sirkuit ini, kita susah nak nampak mana satu paralel, mana satu series. So, kita kena memudahkan dia dalam bentuk yang lebih kita nampak. So, sebenarnya C2 dengan C3 ni, dia series. C2, 3 and C1 ni adalah paralel. So, kita tukar dia dalam bentuk yang lebih jelas. So, first, kan? Ni dia punya battery. And then, so, sirkuit kita akan nampak macam ni kalau kita nak bagi lagi nampak lah mana paralel mana series kan. So, pemudahkan C23 ni sekali. So, maksudnya dia series kan. Okay, so daripada sini kita dah nampak obvious kan C23 ni adalah series. So, kita sekalikan dia. So, saya pilih macam ni. So, dah sekali kan C23 C1 ni dia paralel kan. So, kita sekalikan dia. So, jadilah C5. So, untuk yang first section kita buat first step dia kan C23 tadi saya cakap dalam series kan. So, korang just guna yang formula C2 darab C3 over C2 tambah C3. So, masukkanlah nilai dia. So, nilai pertama C2 tu sama dengan 10 micro darab dengan 15 micro. Okay, lepas tu kita bahagikan dengan 10 micro tambah dengan 15 micro. So, pegang kalkulator kita akan dapat 6. Ini first step dia. Okay, so next, C23 dan C1 tadi dia merupakan paralel. So, kita just tambahkan dia. So, mula-mula kita just pilih C23 kita dapat tadi. Okay, so untuk dapat C efektif tadi kita punya circuit tu C23 dan C1 tu dia paralel. So, kita tambahkan je dia. So, C23 tadi kita dapat 6 micro tambah dengan 5 micro. So, korang akan dapat jawapan dia 11 microfarad. Okay, so untuk soalan 3C kita diberi satu circuit yang ada satu kapasitor, satu resistor and also satu dasar, which is yang ada air lah kan. So, nilai untuk kapasitor dalam kapasitor tu adalah 100 micro. Kalau nilai resistance dalam resistor tu 200 kilo ohm. Kalau nilai air dia 6 volt. So, untuk soalan pertama, dia kata dia nak maximum charge stored in the capacitor. So, kita guna formula Q sama dengan CV. Kemudian, masuk je nilai capacitance dengan air yang ada di dalam circuit tu. And then, kita masukkan kan 100 darab 10 pasal negatif 6 darab dengan nilai tu 6 kan. So, korang akan
akan dapat jawapan dia 6 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, untuk soalan nombor 2, dia nak time constant kan? So, time constant sama dengan RC. So, disebabkan nilai resistance dengan nilai capacitance tu dah diberi, kita masukkan je. R dia sama dengan 200. Kilo ohm tu tukar jadi ohm je, darab 10 kuasa 3 darab dengan nilai kapasitas dia tadi 100 darab 10 kuasa negatif 6. Korang tekan calculator, korang akan dapat jawapan dia 20 seconds. Okay, so untuk soalan last, soalan 3 ni, so kita dikata dia nak recharge the capacitor at time t sama dengan 5 cycle when switch S is turned from A to B. So kita guna formula Q sama dengan Q naught P kuasa negatif T over RC. RC tu sama dengan time constant lah kan? So korang just masukkan nilai dia. Disebabkan tadi Q naught dah cari, kita dapat 6 darab 10 kuasa negatif 4. P power dia tadi dia kata 5 second kan, so masuk 5 over RC yang kita dah cari, which is 20 second. And then kalau korang tekan calculator, korang akan dapat jawapan dia 4.67 darab 10 kuasa negatif 4 sini. Okay, untuk soalan 4 ini dia bagi untuk large cost 10 second. And then dia bagi R untuk large 5.08. And then R untuk small pula dia bagi 3.08. Dekat soalan ni first, dia minta magnetic field untuk yang kecil punya. So kita kena cari B small. So B small sama dengan kita kena guna formula mu naught kali I over 2R. Ini I small. Lepas tu kita masukkan nilai 4 pi minus 5.7 kali dengan I small 3.0. Lepas tu 2 R untuk yang kecil adalah 2.5 dan 10 negatif 2. Nanti tekan calculator, kita akan dapat 7.24 minus 10 negatif 5 and direction dia out of the page. Okay, untuk soalan nombor 2, dia nak B resultant. So, dia nak magnetic field resultant. Okay, untuk soalan nombor 2, dia nak magnetic field resultant. So, kita kena cari B resultant kan. Sekarang ni, tadi kita dah cari B untuk yang small. Sekarang ni, kita tak ada B untuk yang large punya. So, sekarang ni, kita kena cari dulu B kat kita berapa. So, kita guna sama je formula tadi. B large equal to minus over 2R. Kita masukkan nilai I kat sini pun masuk nilai dan 2 R untuk yang lab tadi disebabkan dari jadi 10. Kalau kita nak rangkai, kita akan jadi 5 kali 10 nanti 5. Nanti kita akan dapat nilai 6.28 kali 10. So untuk kira dia punya B resultant, kita kena B large yang kita cari tadi tolak dengan tambah dengan B small. So kita masukkan nilai B large kita 6.28 kali 10 negatif 5 tambah negatif 7.54 kali 10 negatif 5. So nanti nilai dia kita akan dapat negatif 1.26 kali 10 negatif 5. Okay, untuk
soalan ni, dia dah bagi equation, dia bagi N sama dengan 30%, dia bagi C, dia bagi 5.8M, dia bagi D juga 1.5T, and then saya ada kata dia punya theta adalah 30 darjah. Sekarang ni kita nak cari magnetic flux. Untuk cari magnetic flux, kita akan guna formula BA cos theta kan. Tapi sekarang ni kita ada B, kita tak ada A. Kita kena cari dulu kita punya A berapa. So A kita boleh guna formula pi r square, masukkan nilai pi r, nilai r kita 2.9 and then kita masukkan dalam kalkulator. Ini kita akan dapat 2.64 kali 10 negatif 3. Lepas tu kita dah dapat A, kita boleh masukkan dalam formula pula. B kita 1.5 kali 2.64 10 negatif 3 kali cos 30. Kita tekan kalkulator akan dapat 6.11 kali 10 negatif 4. Dia punya unit okey, untuk soalan C pula, dia bagi information dia N sama dengan 300 terus, A sama dengan 4 mm square, and then B 7 mm, and then DT sama dengan 3. So, soalan first, dia nak induce EMF. So, untuk dengan information dia bagi ni, kita boleh cari induce EMF dengan formula negatif N B dA over dt. Kita boleh guna formula ni sebab semua information dalam formula ni kita ada. So kita masuk nilai negatif N 300, D kita 7 kali 10 negatif 3, and then kita punya dA kosong darab 4 10 negatif 6 over 3. So, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2.8 kali 10 negatif 6. Okey, untuk soalan second, dia minta direction. Direction dia pula adalah clockwise.